Assalamualaikum. Okey, kita sekarang ni kutip buah ni, buah rambutan kat rumah abang ni. Ni belakang rumah abang saya. Tapi durian pula. Rambutannya tak berapa masak, tapi macam ni sedap. Okey, sekarang ni nak tahu jenis apa rambutan ni. Daripada kasar, kita punya mata kasar, kulitnya tebal. Okey. Kulitnya tebal. Lepas tu rasa dia, tekstur rasa dia, terus saya dah tahulah. Tapi satu je yang nak tahu. Dia punya pokok ni, dia tunjuk buah. Jadi kalau rambutan, dia tunjuk buah, dia macam memanjang macam ni. Ini adalah gula batu. Beza dengan anak sekolah. Anak sekolah dia nipis. Kulit ni nipis anak sekolah. Kalau macam ni dia tunjuk buah. Daripada jauh kita nampak, dan kita nampak buah dia terkeluar. Ni adalah gula batu lah. Walaupun dia kurang masak, tapi manis.